Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tim Cik Kedua dapat masuk final kali ini dan insyaAllah kita akan cuba sebaik mungkin. Dan tahniah kepada semua pemain, semua jurulatih dan semua penyokong. Okay. Cik Kedua champion. Yes. Saya kapten daripada pasukan SMK Cik Kedua. Harapan kita orang nak champion MCSD 18 dan harap tim dapat beri kerjasama dan permainan yang cukup terbaik. Juara.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Faizal daripada SMK Bandar Ciku. Alhamdulillah kita menjuarai Johor lah dengan mengalahkan pasukan SMK Ciku 2. Kedua-dua pasukan memang terbaik lah. Yang semak sekian bagus. Cuma nasib lebih kepada sikit pada Bandar Ciku lah. Tahniah juga kepada barisan jurulatih SMK Ciku 2 dan juga semua tim dia. Begitu juga dengan pasukan kami SMK Bandar Ciku, jurulatih dan juga cikgu-cikgu dan semua lah. Terima kasih lah. Semua tahniah belaka. Tahniah. Kita adalah hari terakhir penganjuran kejohanan bola sepak MSSD bagi Gua Musang bawah 18 tahun, dan tahun ini Gua Musang menjadi tuan rumah kepada kejohanan MSSK yang dijadualkan pada bulan Julai nanti. InsyaAllah kita akan kita telah mengadakan persediaan untuk kejohanan ini, dan juga pemain-pemain yang ada di belakang kita ini yang telah kita kenal pasti, dan kita akan memberi cabaran yang terbaik, dan insyaAllah kita akan berusaha apapun kejuaraan pasti milik kita. Musa hebat. Terima kasih. Bilang ke cepat biar